Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 5. Saya Umar. Saya Hafiz. Dan saya Hazim. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk Peranan dan Cabaran Gen Z dalam memartabatkan bahasa Melayu dalam era komunikasi digital. Hai, bosan betul lah hari ni. Bawa habis kelas. Nak buat apa Buat live beg kuning okey juga Banyak orang kuning buat beg kuning. Boleh lah buat live beg kuning. That's smart, 1, 2, 3 masuk. That's smart. Hafiz. Oi, kau buat apa tu? Aku nak buat live bag kuning ni, nak jual aku punya barang mineral. Okey, sekejap 1, 2, 3. Hey guys, welcome back to Umasam Channel. Korang dah try belum air ni? Serius, air ni sedap gila. Kalau korang minum, refreshing, chilling, relaxing betul lah air ni. Memang kalau minum kau pun takkan haus lah punya. Weh, mantap bro. Gaya kau memang dah macam influencer. Memang lawak lah. Thanks bro, my G. You are my friend. Tapi kan Umar, kalau kau cakap macam tu, cikgu penonton faham ke apa yang kau cakap nanti? Cuba guna bahasa yang lebih sopan dan tersusun. Ya ke? Ni gaya TikTok sangat ke? Aku rasa biasa je aku tengok. Betul juga. Kalau kau nak cakap dengan kawan tak apa. Tapi kalau kau masuk pertandingan atau apa majlis formal, kau kena guna bahasa yang betul. Cuba kau ubah sikit. Cuba kau cakap macam gaya dalam TV iklan tu. Gunakan bahasa yang lebih formal dan tersusun. Baiklah. Sekejap aku cuba tau. Maksudnya tak perlu ada serangan-serangan pelik-pelik lah kan? Okay, saya cuba lagi sekali 1, 2, 3. Assalamualaikum semua. Hai. Hari ini saya ingin memperkenalkan air mineral yang paling baharu yang menyegarkan tekak anda dan baik untuk kesihatan. Terus nampak profesional. Penonton siaran langsung kau terus meningkat. Betul lah. Terima kasih tak korang. Nampak kan perbezaannya? Kalau kau guna bahasa yang lebih formal, orang akan lebih yakin dan tertarik untuk tengok kau punya live. Betul. Influencer pun kena guna bahasa ikut tempat dan penonton juga. Betul juga cakap kau Cakap kau kalian semua. Jadi lepas ni kalau nak bercakap dengan kawan bolehlah kan nak cakap santai. Tapi kalau untuk umum kita kena guna bahasa yang sopan dan formal. Baiklah. Korang jangan lupa minum air mineral ni tau setiap hari untuk kekal dehidrasi, sihat dan bertenaga. Bagus. Baru macam dapat iklan sebenar. Okay, mantap. Okay korang, saya berhenti siaran langsung ni dulu tau. Okay, bye semua. Jom kita bye-bye. Kita lambai kita punya Bye. Hoi. Hai, nak buat apa petang ni Musal. Nak check kat group WhatsApp lah. Banyak benda nak cakap ni. Check WhatsApp lah jap. On the way jap. Aku kat masjid ni. Lepas ni kita meet kat library. Okay, send. Think. Okay, ada notifikasi lah. Umar. Itu apa? Itu Liverpool ke? Aku ingat nak tengok bola malam ni. Hai kau ni. League tu library lah. Tu pun kau tak understand ke? Benda simple. Tu pun kau tak understand ke? Benda simple kot. Hai, kau ni Umar. Maksud kau kita jumpa sekarang ke lepas kelas? Lepas kelas lah. Kan aku dah tulis lepas ni tu. Lah, aku ingatkan lepas ni. Kau tu tak elok-elok lah, bagi jelas sikit. Baru orang faham. Aku pun tak faham. OTW tu tak boleh ke on the way? OTW tu on the way lah. Make it simple lah bro. Dah 2025 kot sekarang ni. Nampak tak? Bila bahasa kita bercampur rojak, semua orang salah faham. Kalau assignment, bahasa Melayu, kau kena guna dengan bahasa yang lebih jelas. Alah, bahasa singkatan kan moden. Lagi laju type. Jadi sekarang kan malas nak buat macam tu. Lagi senang faham. Lagi mudah aku nak buat bagi short form macam tu. Memanglah mudah. Tapi kalau kau dah rojakkan macam tu, macam mana dengan bahasa Melayu kita pada masa akan datang? Kesian generasi baharu nanti. Yelah. Aku minta maaf ya. Terima kasih kerana tegur. Yelah, aku minta maaf ya. Terima kasih kerana tegur aku. Dah, tak apa Umar. Kau jangan sedih-sedih. Kita orang tegur je. Dah jom, kita pergi ke perpustakaan jom. Jom.
kau tengok apa tu Hafiz? Aku tengah tengok live orang ni. Oh kau Azim tengok apa tu? Aku pun tengah live juga ni. Oh dekat mana tu? Dekat TikTok. Oh tu lah, lebih kurang sama macam aku lah. Aku tengah main media sosial kat Facebook. Tapi bosan lah. Ya, weh, sama lah. Kau nak main game tak malam ni? Boleh je. Boleh, jom. Mabar yuk. Boleh, jom. Jom kita sasar semua set. Jom masuk. Okay, standby. Okay, so baik semua. Okay, semua dah ready dah ready Okay, dah. Jadi kita nak start ni, dah nak start. Okay, sila okay, semua dah masuk lobby. Okay, 1, 2, 3. Okay, baik. Bro, kau aku jap. Aku rush kat mid ni. Kau dengan buku ke shield? Aku tak faham ni. Mid tu tengah meja ke tengah padang? Mid tu kat tengah lah, tengah padang lah. Aduh, kalah pula. Macam mana boleh jadi macam ni? Ni semua sebab bahasa kau bercampur, Mak. Kau kejap BN, kejap BI, aku tak faham lah. Yelah, okey lah. Round ni kita formal sikit. Aku cakap bahasa Melayu penuh tau. Bagus. Baru patriotic sikit. Okay, baik. Semua dah bersedia Okay, kita cheers dari sini. Okay, cheers. Team, Yeah. 1, 5, 1, 2, 3, hus! Okay, baik. Okay, sedia semua. Okay, semua dah sedia Okay, masuk. Hafiz jaga belakang. Hazim kat tengah. Perangkap apa ni? Tikus ke? Rangkap musuh lah. Main terus. Kalau kita guna bahasa formal masa main, mesti fokus lebih. Okey, tapi jangan gelak. Confirm semua jangan ketahukan aku Okay, sedia Okay, Saudara Hafiz, pastikan ke belakang dengan keadaan yang selamat. Baik, saya akan memantau peta. Saya marah dengan penuh keberanian dan sedikit ketakutan. Yes, kita menang. Yeah. Nampak? Guna bahasa Melayu pun boleh mantap. Betul tu. Bahasa jiwa bangsa bro. Kalau gitu next match aku jadi cikgu bahasa Melayu. Mantap. Sikit lagi nak menang lah tu. Sikit. Okay. Enemy tinggal lagi 1 tu. Okay, double kill. Sikit lagi. Yes! Kita menang. Alhamdulillah. Tak sia-sia aku orang pakai bahasa Melayu tadi. Terima kasih tau tiga aku tadi. Kalau bukan bahasa Melayu ni aku rasa mesti korang kurang faham kan? Ya, betul. Betul lah tadi. Bahasa kita, identiti kita. Yes. Tamat. Hafiz. Mana? Hai orang. Sekarang aduh dah nak. Kita kat Taman Deseri nak buat apa hari ni aku rasa? Buat live lah. Bosan lah. Aku sebagai TikToker aku nak buat video lah kali ni. Oh, nak buat video Video lah buat hari ni. Zim, sekejap buat video sekejap tau. Boleh. Baik. Okay. Aku ada barang kipas ni boleh lah. Okay, 1, 2, 3. Okay geng. Hai, selamat pagi hari ni. Hari ni aku nak review satu barang. Barang ni memang padu. Kipas dari Gojorok. Kipas Gojorok ni memang terbaik lah. Ini version namanya Power Boom. Serius, kalau korang pakai memang takkan kepanasan. Rasa macam kat Antartika. Sejuk gila-gila. Sedap. Mantap weh. Energi kau lain macam. Confirm viral. Baik tu kau. Siapa tu kau sebenarnya? Tapi Gama, aku selalu tengok video kau. Tapi kenapa kau suka guna bahasa rojak? Kadang-kadang aku pun tak faham apa yang kau cakap. Biasalah tu bro. Sekarang semua orang cakap macam ni. Memang dah trend lah sekarang. Baru nampak style. Baru ada vibe. Tak boring macam kau. Kaku je. Tapi Gama, aku nak tanya kau satu je. Apa dia? Kau nak orang ingat kau sebab konten yang bagus ke sebab konten kau yang pelik tu? Alah bro. Ini kan gaya anak Gen Z sekarang. Kalau tak campur bahasa, mana viral. Tak rojak, tak kawan lah. Viral tu bagus, tapi jangan kau sampai hilang jati diri tu sebagai seorang anak bangsa Melayu. Kau kena ingat tu. Betul tu. Kalau kita sendiri tak bangga dengan bahasa kita, siapa lagi? Betul tu. Betul juga. Aku sibuk nak nampak moden sampai lupa asal usul bahasa bangsa aku sendiri kan. Aduh apa lagu ni. Nampak kan? Bila kau guna bahasa yang betul, orang akan lebih rasa hormat dan yakin kepada kau. Betul juga. Macam ni, mulai sekarang aku nak bangga guna bahasa aku sendiri. Sebab apa? Sebab bahasa kita, identiti kita.
warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik. Semua apa khabar? Sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini saya minta Hafiz untuk bacakan doa bagi memulakan kelas kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kepada saudara Hafiz sebentar tadi atas bacaan doa tersebut. Baik, seterusnya Ustaz nak kamu semua untuk membentangkan tentang tajuk hukum tajwid pada hari ini. Baik, saya minta kumpulan Omar selaku wakil kumpulan untuk memulakan mereka punya pembentangan, insya-Allah. Okay. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala. Jadi kumpulan kami, saya mewakili kumpulan 1 akan membentangkan tajuk hukum tajwid, iaitu mad lazim kalimi musaqqal dan mad lazim harfi musaqqal. So basically kita orang punya assignment ni macam nak compare lah macam mana penggunaan hukum mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim kalimi musaqqal dalam Al-Quran. Jadi saya akan terangkan sedikit supaya kalian semua understand. Tu orang 3. Umar, awak ni buat presentation atau sembang mamak ni? Hahaha. Macam review makanan je bunyi dia. Ni bukan kedai makan tau. Umar, dalam akademik ini awak mesti gunakan bahasa baku. Barulah mesej yang disampaikan jalan. Umar, dalam akademik ni awak mesti gunakan bahasa baku. Barulah mesej yang disampaikan jelas. Awak ni nak saya bagi makan rendah atau awak nak sambung? Apa yang awak pilih sekarang? Baik Cik, saya cuba lagi sekali ya. Baiklah, kami punya assignment ni. Umar, kamu ni asyik menggunakan perkataan assignment. Cuba tukar kepada perkataan tugasan. Cubalah awak ni gunakan perkataan bahasa Melayu tulen. Barulah nampak lebih formal. Baik Cik, saya akan cuba untuk kali yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kali ini tugasan kami akan membandingkan berkenaan dengan kefahaman berkaitan hukum tajwid, iaitu mad lazim kalimi musaqqal dan mad harfi musaqqal untuk pembacaan Al-Quran yang lebih baik dalam tajwid Al-Quran. Macam ni barulah saya boleh beri markah lebih sikit bila awak menggunakan bahasa baku. Bagus, teruskan prestasi macam ini. Baiklah Umar, baru nampak pandai dan berkaliber. Pesyarah siap puji tu. Kalian semua dah tengok kan sketsa kami sebentar tadi? Sebenarnya sketsa ni menunjukkan macam mana penggunaan bahasa ni boleh jadi punca salah faham masyarakat. Saya pun kadang-kadang kerap juga sebelum ni gunakan bahasa rojak, bahasa campur macam ni, sebab rasa cepat dan mudah. Tapi bila fikir, kadang-kadang benda ni menyusahkan masyarakat. Jadi penting untuk kita tahu bila masa yang sesuai untuk kita gunakan bahasa santai dan bila masa sesuai untuk kita gunakan bahasa yang baku dan formal. Sebagai generasi muda, kita tidak boleh menganggap bahasa Melayu sebagai bahasa yang kuno. Kita boleh menjadikan bahasa ini lebih segar dengan menggunakan pelbagai cara seperti video rap, pantun dan sebagainya. Bahasa Melayu boleh kekal relevan seandainya kita menggunakan cara yang betul. Bahasa rojak boleh digunakan, tetapi apabila majlis rasmi dan sebagainya, kita gunakan bahasa Melayu yang baku. Inilah keseimbangan yang kita inginkan. Baik, refleksi yang terakhir dari saya adalah melalui tema bahasa kita, identiti kita, kita dapat belajar bahawa setiap pertuturan dan percakapan yang kita lontarkan dapat mencerminkan budaya dan siapa kita. Oleh itu, marilah sama-sama kita menggunakan bahasa Melayu yang sebenar dan tepat dalam kehidupan seharian kita. Kerana apa? Kerana bahasa jiwa bangsa.